Alhamdulillah sahabat, Patam baru sampai ke Madinah ni. Duduk di hotel Ema Royal. Ni hotel yang Patam duduk. Alhamdulillah sahabat. Dia hotel Ema Royal. Lobby, masuk tempat makan. Tu Jakarta Restoran. Yang tengah tu Hotel Patam. Hotel keliling ni. Tu Masjid Nabawi sana tu. Dekat hotel ni sahabat ni. Ni ada bawah ni ada skeleton tun. Patam tak tahu ada apa. Shopping, Allahu Akbar. Mohon saya silakan. Baik. Let's go Malaysia. Sini murah. Murah. Apa cuma? Iya. Murah-murah. Murah. Nanti kejap mau ikan. Kejap. Allahu Akbar. Banyak coklat sini. Okey ya. Oi. Tu dia. Balik sana balik . Masuk. Kerana orang kafir Quraisy ni simpan dendam. Mereka ni simpan dendam kerana telah kalah dalam peperangan Badar. Setiap hari wanita-wanita mereka telah menghasut pembesar-pembesar mereka supaya menyerang Nabi SAW di Madinah ni. Abu Sufyan antaranya menghasut kafir-kafir Quraisy yang lain untuk sama-sama menyerang Nabi SAW. Ketika orang kafir Quraisy ni telah bergerak daripada Mekah ni, surat daripada seorang bapa saudara Nabi SAW yang belum berhijrah lagi tapi dah masuk Islam dah, yang bernama Abbas. Seolah-olah nervous dah sikit orang ni, berdebar lah seolah-olahnya, bergoncang. Nabi SAW pesan ketiga, Nabi mengatakan, tetaplah engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atas engkau ada seorang Nabi, ada seorang As-Siddiq dan ada dua orang ayat. Adik. Ni dah standby untuk hantar barang beg sama terus. Assalamualaikum. Ni saya Patam bersama dengan Tuan Haji Helmi. Masya-Allah. Orang Bangi ni. Orang yang paling muda dalam bilik kita.
Itulah alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ada apa-apa pesanan untuk sahabat-sahabat kita dalam bilik? Kita cuma nak minta lah Ya. semua sekali yang tengok Pak Tam The Reporter. Dia kata reporter orang media kuat ni kan. Doakan kami semua insya-Allah mendapat haji yang mabrur. Amin. Diperkenankan semua doa-doanya daripada satu jemaah Malaysia, satu jemaah seluruh dunia Semuanya. yang doa kat Arafah, yang doa kat rumah dan sebagainya, InsyaAllah. yang menyampaikan doa pun diperkenankan. Amin ya rabbal alamin. Itu je. Baik-baik dah hantar ya. Alhamdulillah, on the way tak sampai lagi. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Pak Tam bersama dengan Tuan Haji Najib. Orang kuat Sultan Malaysia. Ada apa-apa kata-kata untuk sahabat kita? Dan bila Kepada para sahabat kita, semoga kita mendapat haji yang mabrur dan mari kita sama-sama dekatkan kemampuan haji kita. Amin. Saya. Alhamdulillah, baik pun dah nak tolak ya. Ya, InsyaAllah jumpa buat lagi. propagasi ya. InsyaAllah jumpa lagi sana ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Tam bersama dengan Tuan Haji Rosli, orang Jenderam. Jenderam kiri. Alhamdulillah. Ada apa-apa kata-kata untuk sahabat-sahabat kita dalam bilik? Jangan tidur kuat sangat. Dalam banyak sangat tidur kita kat sini. Itu je Okey, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum sahabat. Pak Tam bersama dengan Tuan Haji Rais ya. Orang mana nilai? Pajam. Alhamdulillah. Apa nama bekas pegawai polis ni. Dan seorang Bilal. Okey, ada apa-apa kata-kata untuk sahabat-sahabat kita dalam bilik? Kepada sahabat-sahabat sebilik saya, sahabat-sahabat seperjuangan saya, ucapkan terima kasih atas segala kerjasama berikan kepada kami bersama-sama susah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Kami sun kita akan teruskan sabtan InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Murid Jemput ya. InsyaAllah ni Tuan Haji Rosli ni. Assalamualaikum. Dapur. Waalaikumsalam. Pasal siap bu. Assalamualaikum Prof. Bersama Pak Tam ni Profesor Dr. Haji Sabri bin Osman. Mantan Profesor UPSI dan UPM ni Prof. Alhamdulillah Pak Tam bangga lah sama sebilik dengan Prof. Ada apa pesanan untuk rakan sebilik kita Prof? Okey, apa nama sudah ni kita balik ke Malaysia kita Ya. sama-sama sambung silaturahim. Allah. Ya. InsyaAllah Prof. Okey. Okey Prof. Yang penting jaga kesihatan, Jaga kesihatan. jaga haji mabrur. Alhamdulillah insyaAllah Prof. Moga sihat walafiat insyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Allah jadikanlah perhimpunan kami pada petang ini, Allah perhimpunan yang mendapat rahmat dan kasih sayang dan perpisahan kami serta hari ini, Allah perpisahan yang berkata dengan segala kesalahan Rabbana amanna wa ilaika anabna wa ilaika masir wa berjama'na dengan marhumah wa tawaffaنا min ba'dika wa masumah wa la taj'al fina wa la minna wa la alaina syaqiya wa la mahruma Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar ya barakatillah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Ni Pak Tam bersama dengan Ketua Maktab 68 Tuan Haji Anwar. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji atas semua tabung haji terbaik lah. Saya doakan Tuan Haji dan keluarga Haji mabrur insya-Allah. Amin ya rabbal Setakat alamin. ni semua berjalan lancar Tuan Haji. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua staf tabung haji. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan bagi kerjasama yang baik. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, boleh aja.
Khairul Hashid, Muhammad Najib Muhammad, Muhammad Rais Harun,